Saya akan bawa perkara ini kepada Majlis Tertinggi Parti Pimpinan Nasional untuk menentukan status mereka, kerana mereka telah membuat satu perkara yang melanggar disiplin parti, iaitu mengumumkan sokongan terhadap lawan. Mereka tidak mengumumkan keluar daripada parti, tapi mereka mengumumkan bahawa mereka tidak lagi mahu menyokong calon parti, calon Pakatan Harapan, yakni daripada Parti Amanah yang juga menjadi ketua kawasan ini, Ustaz Azhar, dan kemudiannya mahu memberi sokongan pula kepada calon Barisan Nasional. Ini suatu yang bercanggah lah dari segi disiplin. Kita akan bincangkan perkara ini, tetapi saya rasa bukanlah satu isu yang terlalu besar. Orang keluar parti pun kita pernah mengalu-alukan kalau ada yang ahli kita yang dia mengisytiharkan dia nak masuk parti lain, maka kita mengalu-alukan dan mengucap terima kasih kepada mereka kerana dalam khidmat mereka sebelum ini. Jadi dia orang terlibat dalam peringkat penajaan parti misalnya, dan kalau mereka sudah merasa jemu dan nak cari yang lain, ya silakan.